motivasi pendek-pendek je. Kita nak masuk pada topik kita. Jadi kita ni ke arah hadar ni, hafal ayat dalil dan harfiah kan. Maknanya pertama sekali kita kena niatkanlah dalam pada kita belajar ni, kita memang nak hafal bacaan solat dari segi makna dia. Dan mungkin saya percayalah yang kat depan saya ni memang kira hafal dah sebenarnya kan. Segi makna tu dah tahu dah. Cuma kita nak biar lebih sistematik sikit. Maknanya kita nak apa yang kita dah tahu makna tu, kita cuba senaraikanlah dalam bentuk vocab kan. Jadi dengan cara tu kita harapkan lebih orang kata bila kita baca dalam solat tu akan lebih membantu kita lah menghadirkan makna tu untuk setiap lafaz yang kita baca tu. Okay. Kemudian dan kita tak naklah macam kita hanya terhenti kepada bacaan solat sahaja. Jadi kita nak meneruskan apa yang kita dah bina daripada awal, iaitu vocabulary yang kita dah hafal masa kita hafiah bacaan dalam solat tu. Dia ada lebih kurang dalam, kalau kita tengok ni bacaan kunut yang akhir ni 143. Okay, 143 vocab yang kita akan cuba hafal kesemuanya. Jadi kita tak naklah dia terhenti kat situ saja, tapi kita nak teruskan pada kita sampai ke tahap kita boleh gunakan vocab tadi bila kita baca Quran kan. Bila kita baca Quran, kita nak supaya vocab-vocab yang dah kita tahu tu terus kita kembangkan lagi, sehingga insya-Allah lah kita cuba ke arah nak, tak banyak sebenarnya. Kalau kita tengok vocab dalam bacaan solat kita ni, dia ada dalam 143. Kemudian kalau kita campur dengan surah-surah pendek yang kita baca dalam solat tu, Qul huwallah semua tu, dia dekat dengan 300 lah kan. Dan kalau kita sebab saya ni kita host diri, saya takut ada gangguan sikit. Okey, mana itu tadi? Okey. Kemudian kalau kita bacaan solat, lepas tu bacaan surah pendek dekat 300 dah. Dan sebenarnya Quran ni kalau kita tengok dalam kamus Asfahani tu, dia menyebutkan jumlah vocab kata akar dalam Quran sebenarnya tak sampai 2000 pun kan. So kalau kita dah 30% tu, 30% daripada 2000 tu berapa dah kan? Kalau kita kata 300 daripada 2000, maknanya kalau 3 daripada 100, 1/3 30%. Maknanya bagi 2 tu dalam 15% dah lah. Yang sekadar bacaan dalam solat je dengan campur yang surah-surah pendek. Itu kalau kita mula melangkah kan. Maknanya dah dapat cover 15%, baru baca dalam solat. Jadi kalau kita fokus pada belajar betul-betul, maknanya insya-Allah lah kita boleh cover ke semua tu dalam tempoh beberapa hari je kan. Kalau 2000 ni kalau kita betul-betul lah belajar bahagi dengan 10, 200 hari sahaja. 10 vocab sehari kita hafal. 10 vocab sehari, so dalam masa 200 hari kita dah boleh cover semua.
200 hari ni sampai setahun, kan? Jadi habis lekeh kalau katakan 5 perkataan sehari, dalam tak sampai, kalau tu tak sampai setahun, tak sampai 2 tahun lah, kan? Tak sampai 2 tahun. Setahun setengah macam tu je. Jadi kita berusaha lebih sikit lah, kan? Tapi kena betul-betul serius lah, okay? Kita tak nak lah, sebab tu saya buat online ni, sebab saya tak nak sahabat-sahabat cuma nak belajar one off, macam hari tu kita buat program one off, kan? Memang ramailah yang hadir tu, kan? Tapi untuk kita istiqamah seterusnya tu, wallahualam lah. Kalau minggu lepas kita buat, minggu yang sebelum ni kita dah buat, adalah juga yang ramailah juga, kan? Tapi minggu ni tak pastilah. Nampak macam masing-masing sibuk dengan mungkin sebab cuti, kan? Dengan family masing-masing lah. Okay. Jadi tak apalah. Cumanya saya nak pesan lah supaya kita maknanya bersungguh sikit lah dalam belajar. Terutama kita nak belajar ni benda yang basic, sangat basic kan dalam kehidupan kita ni. Benda solat, kan. Ni sebagai galakan lah dulu ni, motivasi. Sebenarnya lepas kita dan ni ayat ni yang kita selalu kena hafal lah ni semua, kan. Kena jadikan dia di sisi kita ni, ayat dalil yang paling sangat bagi motivasi untuk kita perkemaskan khusyuk kita, kan. Qad a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau kita kat dunia kita ni, kita selalu bercakap mengenai untung rugi lah, kan. Dan kita tak pernah nak jadi orang yang rugi ni, semua nak je untung. Untung dari segi duit, dari segi pangkat dan seumpamanya, kan. Jadi Allah menggunakan pendekatan yang sama lah bila kita suka nak untung. Jadi bagi orang beriman ni, di antara ciri orang yang beruntung tu ialah orang yang dia tu khusyuk dalam solatnya. So kita kena, nak solat tu kena duduk tok ayat ni kat tepi di sisi kita, kan. Qad aflahal mu'minun allazi hum fi salatihim khashi'un. Dia dalam surah Al-Mu'minun ni dia banyak beberapa lah ciri-ciri orang yang beruntung ni. Tapi perkara yang pertama yang Allah sebut ni ialah orang yang khusyuk dalam solat dia, kan. Jadi kalau kita nak jadi beruntung di sisi Allah dan Rasul, kita kena pastikan solat kita tu khusyuk lah. So yang nak khusyuk tu, sebenarnya bila kita faham bacaan dalam solat ni, kita tahu perkata tu, dia ada satu kena kemahiran lah. Okay, kemahiran. Kena baca dengan teliti, dengan bila kita faham, kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia bukan mudah semudah macam dia datang macam tu, ya. Kita kena macam fikir. Alhamdulillah, biar sinkronis antara makna tu dengan apa yang kita baca tu, kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biar menjiwai. Sebab dia bahasa lain, kan. Dia jadi bahasa yang bukan bahasa kita. So kita kena fikir, macam menterjemahkan dalam pemikiran. Itu kena latihan lah. Nanti kita tengok lepas ni macam mana, kan. Lepas tu, untuk khusyuk ni, dia sebenarnya bukan sekadar kita faham saja. Dia ada, tu step yang pertama. Lepas tu kalau kita tengok Imam Al-Ghazali, dia dalam buku dia, kan, dia menggariskan beberapa tips lah untuk khusyuk solat ni. Antaranya ialah yang pertama, kena, itulah, hudurul qalbi tu, dia kena hadirkan hati. Jangan hati duduk pasar malam, kan. Tengah solat ni hati duduk kat dapur. Jadi kena hati-hati dulu. Lepas tu yang kedua barulah tafahum. Kena faham. Faham apa yang kita duduk bersembah dengan Allah, duduk bermunajat dengan Allah, duduk berdoa, duduk bermohon dengan Allah.
duk memuji Allah tu kita kena faham. Kan? Ni yang kita nak tengah proses malam ni. Kemudian banyak lagi lah kena rasa ta'zim Allah, kena rasa besar Allah. Maknanya nak ceritanya khusyuk solat ni ada sampai 6. Dia punya step-step dia, dan kita ni ke arah yang pertama dululah. So yang pertama pun kalau kita belum lagi nak macam mana nak benda-benda lain tu kan. Nak rasa gerun Allah masa kita bacaan solat tu, kena hadir beberapa benda lagi lah. Rasa Allah tu besar kan. Tapi hari ni kita nak explore yang pertama dulu. So kita cuba tengok nasihat sikit lah daripada Ustaz ni. Solatnya ningkat, tahajud dikerjakan, duha jalan, syuruk tidak tinggal. Cuman sayang kualitas belum berkembang. Apa di antara kualitasnya? Awas, hati-hati. Ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian Anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dingin. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Cek Abu Dawud nomor hadis 857. Jadi kata Nabi ini, sholat yang betul itu di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan. Sebab kalau kita nggak paham yang diucapkan, kata Nabi, ini baru takbir aja, setan tuh udah memberikan was-was. Nggak percaya nanti ya, nanti zuhur di sini, antum sholat, ini pasti terbukti. Sebelum takbir kita bisa fokus di begini. Tapi saat tangan diangkat mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu, kata Nabi, begitu Anda mengatakan Allahu Akbar, maka setan berkata, ingat ini, ingat itu, uzkur kada, uzkur kada. Kalau nggak percaya, lihat saat zuhur nanti nih. Begitu Anda takbir, sebelum takbir biasa, begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba apa yang tidak ingin Anda ingat semua bisa ingat. Kunci mobil ada di mana, handphone belum dibalas, miss call, WA, macam-macam. Tadi selfie nggak jadi, lupa, muncul semua. Muncul. Bahkan kalimat saya ini itu akan disebutkan lagi. Jadi begitu Anda takbir, kata setan, hati-hati. Kata Ustadz Adi, setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu. Itu setan. Hadisnya belum selesai. Lihat ujung hadis dia, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai nanti, kata Nabi, kalau Nabi katakan itu pasti terjadi. Kata Nabi, nanti ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Bahkan ada orang sholat nggak sadar dia sedang sholat berapa rakaat. Subuh itu cuma 2 rakaat, tapi kondisi tertentu bisa nggak sadar ini rakaat keberapa ya, dan baru takbir dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar itu kalau takbir saja baca, teman-teman, di antara cerita-cerita orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, ada kitab itu bagus, karangan Mbah Hashim, Syekh Hashim Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keempatnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bagaimana cara kita mencintai Nabi SAW. Dicontohkan amal-amalan soleh para sahabat. Nah, di kisah yang lain di luar kitab tadi, Abu Bakar itu punya kebiasaan saat sholat beliau berusaha memahami bacaan sholat, menerjemahkan dengan pikirannya, memahami, merasakan dengan hatinya. Dikenal
Bukankah kemudian dalam sejarah begitu mulai takbir Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, fikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat Engkau Maha Besar, tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan orang lain, merasa paling hebat dari tetangga, merasa paling hebat daripada yang lainnya, merasa yang paling pintar, yang paling kuasa, yang paling segalanya. Takut. Abu Bakar itu merasa paling khusyuk aja udah ketakutan. Jadi begitu mulai bertakbir sudah gemetar tangannya begini, Allahu Akbar, gemetar. Hampir mirip kita subuh-subuh sholat di luar di alun-alun, gemetar tangannya. Jadi tadi kan Ustaz Adi sebutkanlah, maknanya ciri-ciri orang yang khusyuk solat tu, yang pertama sekali memang kita kena faham lah bacaan dia kan. Jadi bila kita faham tu, itulah step yang seterusnya tu kita kena hayatilah apa yang kita baca dalam solat tu, supaya betul-betul, maknanya angkat takbir tu, Allahu Akbar tu dah faham, kita dah faham dah sebelum ni kan. Tapi itulah maknanya faham tu, mungkin faham tu satu hal, step yang awal, kemudian nak menjiwai. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dia kena selain pada kita faham tu, yang kena hadirkan kan. Macam kita kata Alhamdulillahirabbil alamin tu kena hadirlah anak-anak kita ni, dah berumur senja ni, dah terlalu banyak ada makan segala benda lah, nikmat yang kita guna pakai, nikmat yang Allah beri pada kita kan. 50, 60, ya Allah, aku ni dah terlalu banyak jasa Allah ni pada kita. Tapi kita nak kata solat pun lah tak berapa nak bersungguh-sungguh lagi lah dalam kita nak khusyuk. Apalagi kalau kita tak faham lagi lah pula kan. So saya memang ni lah maknanya menekankan sangat lah benda-benda macam ni. Mungkin macam saya kata, sahabat-sahabat mungkin boleh kata banyaknya faham, tapi kalau kita kata generasi anak-anak kita lah, kita kata kan. Sebab tu saya berharap sangatlah bila kita belajar pasal ni, baca solat ni, kita masing-masing ada anak-anak, ada cucu-cucu kita. Jangan terhenti pada kita sahaja. Kita kena pastikan generasi yang selepas daripada ni memang generasi yang boleh faham apa yang dibaca dalam solat kan. Jadi ni adalah satu lagi ayat yang bagi motivasi juga untuk kita khusyuk solat ni, iaitu surah 4 ayat 43 ni, surah An-Nisa, yang bermaksud, wahai orang, dia ayat ni panjang, kita ambil separuh ya, sebab dia berkaitan dengan solat ni, yang sebahagian saja. Dan ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Okey. Maknanya ayat ni dia memang ayat mengenai larangan arak lah di kalangan para sahabat dahulu. Arak ni dia larangan arak ni dia bukan larangan yang sekaligus. Dia bertahap. Jadi sebab arak ni macam dia minuman tradisi sahabat-sahabat dulu kan. Sebab tu perintah-perintah yang datang daripada dalam Islam ni, dia memang turun secara bertahap. Maknanya tidaklah drastik teguh haram kan. Sebab mereka masa tu Allah nak didik kan. Sebab tu kalau kita tengok cara didikan Allah selama 13 tahun di Mekah tu, penuh dengan ayat-ayat yang menumbuhkan keimanan, memantapkan keimanan di kalangan para sahabat, sehingga 13 tahun diuli
benda beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman percaya pada hari akhirat, kan, percaya kepada syurga neraka. Dia orang diuli dengan akidah yang semacam tu, barulah di fasa Madinah baru datang ayat-ayat yang berbentuk hukum. Tutup aurat ke, solat pun datang pada masa dah nak dekat nak hijrah, kan, tahun ke-10 kenabian. Jadi maksudnya disebabkan dah diuli, dah dipasak imannya sebegitu kuat, kan, jadi bila datangnya perintah Allah, terus sahabat-sahabat ni boleh mengamalkannya. Sebab dia memang yakin dah dengan Allah, dengan Rasul, dengan hari akhirat. Walau bagaimanapun, dari segi nak kata kasihnya Allah pada orang Islam ni, kan, dia masih lagi tidak sekaligus, tidak secara drastik memerintahkan sesuatu hukuman tadi ataupun larangan. Macam contoh ni arak, kan. Arak ni 3 peringkat. Jadi pada peringkat yang permulaan dia, sahabat masih lagi boleh minum arak. Tapi la taqrabus solah wa antum sukara. Jangan kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Maknanya bila nak time solat tu, tak boleh mabuk, kan. Sebab apa tak boleh mabuk tu? Sebab sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan dalam solat tu, kan. Sebab bila orang mabuk ni, fikiran dia melayang, dia baca pun dia tak tahu apa yang dia baca dalam solat. Dia tak faham tu sebab dia mabuk, kan. Disebabkan mabuk tadi. Jadi larangan tu, jangan mabuk sehingga kamu faham. Apa yang kamu baca tu kamu tahu. Jadi isunya sekarang ni, walaupun ayat ni memang dah masuk. Dari segi makna, dari segi arak tadilah, kan. Kita memang tak boleh dah minum arak dah. Tak boleh nak amal dah ayat ni, kan. Nak solat boleh lagi minum arak, tapi time solat jangan ambil masa supaya tak mabuk, kan. Jadi itu dah masuk dah. Memang haram dah arak sekarang ni. Tapi yang masih lagi menjadi isunya ialah ni. Sehingga kamu tahu apa yang kamu tak tahu. Kita bukan masalah mabuk, tapi kita masalah yang belakang tu. Kita tak mabuk pun tapi kita tak tahu apa yang kita baca. Tu masalah dia. Dia tak tahu apa yang kita baca. Dia tak mabuk tapi kita tak tahu apa yang kita baca. Jadi maknanya ayat ni walaupun dah masuk tapi kita masih lagi boleh mengambil pengajaran lah. Maksudnya sebenarnya perintah Allah supaya kita solat ni ialah sehingga hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu tahu apa yang kamu kata, kan. Jadi kewajiban tu masih tetap terus berlaku pada kita, kan. Walaupun kita ni tak mabuk tapi kita ada isu yang belakang tu. Kita tak tahu apa yang kita baca. Ni dia Ustaz Noman Ali Khan lah. Nanti kita tengok sikit dia. What is the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The mission of recitation is important, but those are all secondary. As a matter of fact, you know why tajweed, so you can understand, and we say came so we can think about it. Inna anzalnahu Qur'an. And that is not one person's job. Every single member of this ummah, you and I are responsible to educate ourselves and educate our families. Educate our children. They have to learn what this book means. This book came so we can think about it. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. We gave this in Arabic. We sent down an Arabic Quran so you can think, you can understand. Allah keeps saying that to you and me. I gave you this Quran so you can understand, so you can understand, so you can understand. And we say, no, no, no. You gave me this Quran so I can learn tajweed and recite and listen to a CD in my car. That's it. That's the end of it. Tajweed is important. Recitation is important. But those are all secondary. As a matter of fact, you know why tajweed is important? Tajweed is important so you recite the Quran clearly. And when you recite it clearly, it becomes easier to understand. Why is the Quran memorized? So you repeat yourself. And the more you repeat, the better you understand. Everything that has to do with our relationship with the Quran goes back to the fundamental, which is we have to understand this Quran. It goes back to understanding this Quran.
As a matter of fact, when people are drunk, back in the day, alcohol was not, or wine was not haram yet. And you know the big problem with wine? يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Those of you who have iman, don't come near the prayer. Don't pray, don't come near the salah while you are drunk. Until when? Until you know what you're saying. Until you know what you're saying. One of the major problems with wine in the Quran is somebody will make salah and the problem will be what? They don't know what they're saying. Now, alhamdulillah, we don't have the wine problem. Alhamdulillah, for the most part, we don't have the wine problem. But we have the other problem, don't we? We don't know what we're saying. We don't know what we're saying. That is an emergency. That is an emergency. We think about, physical emergencies. An earthquake is a physical emergency. A war is a physical emergency. But me not understanding the word of Allah when I recite it, that is a spiritual emergency. I have to care about this. And if I am 30, 35 years old, 25 years old, and I never got a chance to learn, I will make sure I don't deprive my children. I will make sure they don't reach my age and say, I wish I knew what the Quran meant. I will not let that happen to my kids. I will start learning today, even if I'm 80 years old, even if I'm 90 years old, because the month of Quran is coming. The messenger would recite the ayat onto the people. Now you tell me. Okay. Jadi tadilah macam saya terangkan tadi kan, maksudnya ayat surah tadi surah apa tadi? Surah An-Nisa. Dia sebutkan sekali lagi kan, la taqrabus solah wa antum sukar. Ayat tu kan. Jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solat wa antum sukara. Apa tu, dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu kata dalam solat tadi kan. So isu dia, kita ni tak mabuk tapi isu dia kat belakang tu kita tak tahu apa yang kita cakap. Jadi bagus video ni, nanti saya share, sangat bagus sebab dia menekankan supaya kita ni dalam solat kita kena faham mengenai apa yang kita baca. Kemudian begitu juga Al-Quran tu sendiri kan. Al-Quran tu sendiri. So tanggungjawab untuk kita dedahkan bahasa Arab Al-Quran ni melalui bacaan dalam solat dulu. Bukan kita yang remaja-remaja senja dia lah kan. Kita kena berusaha untuk ke arah anak cucu kita. Pastikan mereka jangan bernasib macam kita kan. Umur 50, 60 baru nak belajar. Kita tak nak benda darurat tadi, benda malapetaka lah. Malapetaka disebut tadi, bukan malapetaka yang kat mana si jangkang ke mana kan. Ribut masya-Allah. Takut bukan macam kat Malaysia dah rasanya. Kan. Tapi maksudnya malapetaka mengenai spiritual kita ialah itulah, kita tak tahu apa yang kita baca dalam solat kan. So nak pastikan bukan setakat kita saja, generasi kita besok tak mengalami nasib yang sama seperti kita. Jadi tanggungjawab kita semualah untuk kita didik diri kita dulu. Kita nenek-nenek yang 50, 60, 70, 40 sekalipun, kita kena teruskan belajar betul-betul. Lepas tu kena niat untuk kita ajar anak cucu kita sekurang-kurangnya dalam keluarga kita kan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sebab bila solat khusyuk itulah yang memenuhi kriteria inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar kan. Jadi kalau orang yang tak faham maksud solat kan, jadi dia tak akan ihdinas siratal mustaqim yang dia sebutkan tu, dia tak akan minta betul-betul dengan menghayati. Sebenarnya orang yang betul-betul dia faham ihdinas siratal mustaqim tu, baca dengan faham, baca dengan sungguh-sungguh, doa betul-betul, insya-Allah Allah akan kabulkan doa dia melalui Allah tunjukkan jalan yang lurus.
Dia tak akan jadi orang yang dalam solat dia mengerjakan solat tapi masih lagi melakukan benda-benda kecil dan munkar lah kan. Sebab itu jaminan Allah dalam ayat tu kan. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi ayat Allah tu tak dusta. Ayat Allah tu suatu benda kebenaran. Bila Allah kata mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, memang benda tu akan berlaku. Kan? Tapi yang boleh kita petikaikan ialah kualiti solat kita tu lah. Setara mana solat kita tu adakah betul-betul berkualiti sehingga boleh mencegah seseorang tu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Kan? Jadi sebab tu kita kena ambil tanggungjawab. Anak-anak kita ni dah nak jumpa Allah. Jadi besok Allah akan tanya kan, apa yang kita dah buat dengan diri kita, keluarga kita. Kan? Nombor satu, solat dulu. Sebab amalan yang akan ditanya di soal besok, yang pertama sekali di hari akhirat ialah mengenai solat. Jadi Allah suruh tengok solat seseorang tu, solat fardu dia. Kalau solat fardu dia tu tak, orang kata markah tak cukup, dah solat sekadar nak melepas batuk di tangga kan, suruh supaya solat dah. Tapi kualiti markah dia tu sebenarnya mengikut setara mana kita boleh khusyuk dalam solat tadi. Kan? Jadi Allah suruh tengok kualiti solat, markah solat tu berapa. Kalau tak ada di solat fardu, tengok dulu solat sunat. Jadi solat tu maknanya kita kena dua-dua lah. Bukan solat fardu saja, solat sunat pun kita kena sya'na juga. Kan? Sebab biasa kita ni kalau solat fardu pun kita tak berapa nak khusyuk. Tak berapa nak kisah pun solat. Kalau solat sunat tu lagilah. Kan? Asal buat. Asal buat. Rasa bagus aku ni kan solat 12 rakaat. Solat 12 rakaat sehari semalam kan. Tapi segi kualiti dia Masya Allah kan. Jadi itulah maknanya betapa pentingnya solat tadi dalam kehidupan kita kan. Solat ni sebenarnya kehidupan. Hidup kita sebenarnya untuk solat. Sebab solat tu yang akan pandu kita. Jadi sama-samalah kita ke arah nak murnikan solat kita. Biar ada markah solat. Dan jangan untuk kita saja. Supaya cara belajar kita pun dia akan jadi lain. Kalau dia bergantung pada niat kita. Kalau kita belajar sekadar nak isi masa malam-malam ni, tak ada buat kerja kan. Belajarlah. Tanpa kita rasa nak, ni aku nak ajar pula anak cucu kita, nak ajar pula masyarakat kita kan. Kita buat program. Rumah kita tu kita buat program. Panggil budak-budak kecil ni. Di samping kita betulkan bacaan solat dia tu. Betul dulu baca tu kan. Kita kena masuk jaga usul. Biar dia faham dalam bacaan dalam solat. Supaya lebih khusyuk lagi. Dan lebih menempatilah apa yang Allah hendaki daripada solat. Solat tu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Okay, so sekarang kita nak tengok terus kepada kita punya bahan kita lah. Okay, Alhamdulillah. Jadi nota, masing-masing dah ada nota kan. Boleh tengok balik lah. Yang nota yang kita dengan kad tu, kad diagram tu kan, dengan nota bacaan dalam solat tu. Kalau yang ada hard copy tu lagi bagus kan. Boleh kita conteng, boleh kita buat latihan tubi lah di situ. So kita nak bermula ni daripada awal lagi lah. Daripada kita usolli lagi. Sebab kita nak ambil wakat dia tu. Usolli sampailah kita kepada bagi salam. Kan? Supaya kita boleh faham betul-betul. Maknanya bila kita baca sebut dalam solat tu, dia hadirkan sekali dengan makna. Kita tak nak baca lain. Makna dia, yang kita fikir makna tu dah ke depan ke, dah ke belakang ke. Kita tak nak macam. Bila kita sebut, Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Biar hadir, Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, Ya Allah. Barulah jasa jelira masa kita minta tu dengan sungguh-sungguh. Kan? Allah pula jawab pula tu dalam solat. Masya Allah.
Allah respon kan mesej kita tu dalam solat. Apa yang kita sebut tu dalam solat. Memang tak sepatutnya sangatlah kalau kita tak faham apa benda yang kita ucapkan dalam solat. Okey. So kita nak bagi dua dulu. Okey, ni satu bahagian kita. Kemudian satu lagi kita nak tengok nota kita lah. Jadi kita tengok bermula daripada yang awal-awal ni mungkin hari tu Ustaz Fida itu dah sebut kan. So saya mungkin lajulah sikit yang ni tak. Okey, usolli ya. Jadi cuba kita tengok. Maknanya setiap bila kita baca ni, pertama kita kata kita nak bagi makna lah. Sebab kita mulakan dengan bacaan solat ni sebab kita tak terbeban dengan nak kena hafal. Kita kata lepas daripada ni kita nak usaha hafal kan. Jadi kita belum lagi yang tu. So yang kita nak hafal ni dari segi makna dia. Dari segi makna ni memang kita kena hafal. Sebab kalau kita tak hafal, macam mana kita boleh nak bersembah dengan Allah dalam solat kan? Memang kita kena hafal. Ataupun takkan kita nak tengok terjemahan dalam solat kan? Memang mustahil lah. So, kita kena hafal. Macam mana pun kita kena hafal. Okay? Dia usalli farda subhi. Farda subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. So, kita tengok bermula dengan usalli ni. Jadi untuk bila kita bagi makna dulu, usalli ni aku solat, fardha ni fardulah. Kalau kita tengok dari segi makna usalli ni pun aku solat ni Melayu dia pun solat juga. Fardha ni pun Melayu dia sama. Subhi ni pun subuh juga kan. Raka'ataini ni kita boleh agaklah raka'ataini 2 rakaat. Dia rakaat-rakaat jugalah. Cuma bila aini kat belakang tu memang 2. Dalam bahasa Arab ni dia kata nama ni dia ada bilangan dia kan. Bilangan dia yang 1. Macam bahasa Inggeris jugalah. Kalau bahasa Inggeris kalau 1 dipanggil book singular. Kalau banyak dipanggil books tambah s kan. Itu bahasa Inggeris. Mudah kita nak banding lah. Kalau bahasa Malaysia ni tak ada macam tu. Dia tak ada lah 1 dipanggil buku. Kalau banyak plural dipanggil bukus. Tak ada lah. 2 bukus, 3 bukus tak kan. 10 buku, 100 per buku, 1000 per buku. Jadi tu bahasa Melayu kita paling mudah sekali lah kan. Tapi kalau bahasa Inggeris dia ada pelik pula tu. Bukan semua bubuk S, ada yang tambah. Kalau men, M-E-N, kalau jamak dia kan. Jadi kalau plural dia. Tapi bahasa Arab ni, dia ada macam tu. Dia ada 1, singular tu dia panggil mufrad. Kita sebut-sebutlah juga yang Arab dia kan. Supaya ala-ala kita belajar tu, bila kita belajar bahasa Arab tempat lain, bila dia sebut mufrad tu kita tahulah juga. Kan? Oh, mufrad tu 1. Kalau 2, dia panggil musanna. 2 ni musanna. Kan? Kalau 2 ke atas, ataupun 3 ke atas. Bukan 2 ke atas. 2 tu musanna 2. 3 ke atas. Dia panggil jamak. Jamak kan? So, kalau 2 dalam bahasa Arab ni, dia senang sikit. Dia ada aini ataupun ani kat belakang ni. Raka'atani ataupun raka'ataini. Kalau semua bubuk aini. Kalau macam kita ada buku tadi kan, kitabun. 1 kitabun. Kalau 2 kitabaini. Kalau meja maktabun 1. Kalau banyak kalau 2 maktabaini. Dia macam tu. Maknanya aini ni 2. So kalau solat subuh ni 2 rakaat kan, sebab tu dia akan datang dengan raka'ataini. Okey, adaan tunai. Maknanya kita tak solat qada lah. Tunai ni solat yang pada dalam waktu dia kan. Kalau kita lepas waktu kita panggil qada. Lillahi ta'ala. Bagi Allah Ta'ala ni yang maha tinggi. Okey. So kalau kita tengok dari segi di sini, kalau kita nak memudahkan makna ni, sebab tu kita kena pasti daripada perkataan-perkataan ni yang mana satu pembahagian dia mengikut kalimah dalam bahasa Arab lah. Ni kalimah sebelah kanan ni kalimah dalam bahasa Arab kan. Kalau tengok dalam nota pun ada, dalam nota buku. Tengok dalam sekeping yang Ustaz Rusti tu je.
Kan tak payah nak banyak-banyak rujuk sangat sebab takut pening kan. So tengok je. Saya pun tak pasti tak ada dia punya tu, tapi yang ni ada kan kat depan dia tu. Kalimat dalam bahasa Arab ni dia ada 3 pembahagian dia. Isim, fi'il dan haraf. Sebab apa kita kena belajar sikit sebanyak bahasa Arab yang nahwu sorof ni? Bagi untuk tujuan kita ni sekadar ke arah nak memudahkan kita hafal dia punya vocab dia. Kan? Sebab kita kena tahu kata akar dia kalau kita nak mudah hafal makna dia. Sebab kata akar ni kan dia macam berulang-ulang. Dia berubah bentuk. Macam dalam bahasa kita lah. Kalau kita kata buku. Buku tu buku lah. Buku yang ada kertas-kertas kan. Tapi kalau kita kata dibukukan. Buku juga. Kan? Pembukuan. Tambah pem dengan an belakang tu. Pembukuan. Tapi kata akar dia tetap buku juga. Kan? So kalau kita belajar dalam bahasa Malaysia ni pun kita tahu, ni buku ni maksud dia ada buku lah. Pembukuan maknanya proses membukukan buku-buku tu. Kan? Tapi kata akar dia tetap buku. Sama juga dalam bahasa Arab ni. Maknanya yang kita nak detectnya dia punya kata dasar dia supaya kata akar ataupun kata dasar tu yang itulah yang kita kena hafal membentuk 2000 tu. Kalau kita tak belajar yang tu, mungkin kita kena terpaksa hafal 9,000 perkataan. Okay, susah. Kalau kita belajar sekadar 2,000. Jadi lebih mudah. So kita kena tujuan tu, maka kita kena belajar. Memang sangat basic ni. Ilmu nahwu sorof ni yang basic. Sebab tu kalau sahabat-sahabat macam tertinggal ke kan, ataupun baru masuk, contohnya tak lalu bacaan solat, terus masuk ayat dalil contohnya kan. Kita akan ulang yang sama juga. Lagi dan lagi dan lagi. Ulang yang sama je. Kan. Cumanya kena biasanya kalau kita tak masuk kelas tu dia akan jadi macam kita rasa tertinggal lah. Kan. Sebab kita duk rasa macam orang dah belajar banyak dah. Tapi sebenarnya untuk tujuan kita nak pendedahan terhadap lebih kepada kita nak tahu makna dan juga kalau kita baca Quran pun kita nak lebih kepada tahu makna dan faham. Kita ke arah nak fokuskan kepada tahu makna, faham supaya kita boleh amal. Kan? Kita bukan nak Arab yang tinggi sehingga kita boleh mentafsirkan. Tu kita bukan kerja nak mentafsirkan. Kita kalau tafsir tu kita nak baca tafsir orang yang buat dah. Orang dia buat tafsir, kita nak baca, nak faham. Jadi lebih mudah lagi. Okay, so sebab itu kita kena tahu sedikit kalimah bahasa Arab ni dia ada 3. Satu kata nama, satu kata dipanggil kata kerja ataupun verb lah kalau bahasa Arab, ataupun perbuatan lah kalau kita kata kan. Kemudian yang ketiga haraf. Jadi untuk pembahagian tu, maknanya setiap perkataan yang kita jumpa ni, kita mesti kena boleh kelas. Dia ni isim ke, fi'il ke, haraf. Tujuan dia tu je. Tujuan kita nak suruh mudah bagi makna. Kan? Kalau kita tahu isim, isim ni kata nama. Macam bahasa Malaysia juga, kata nama. Kan? Nama ni apa? Kita tengok dalam bilik ni kan. Almari, meja, buku, pintu, kipas. Semua tu kata nama. Sama juga dalam bahasa Arab pun kata nama. Cuma dalam bahasa Arab ni dia punya petanda-petanda lah. Yang kita boleh gunakan petanda tu untuk cam. Oh ni isim. Kan? Okey, tu yang kemudian yang pertama. Yang keduanya, kalimah dalam bahasa Arab yang kedua ialah fi'il. Fi'il ni maksudnya fi'il perangai lah. Kalau bahasa kita. Maksudnya perbuatan. Kan? Perbuatan dia tu lasak lah, perbuatan dia tu ganah lah, perbuatan dia tu kan, fi'il dia, perangai dia macam mana. So dalam bahasa Arab pun samalah. Semua kata kerja, berlari, tidur, makan, minum, bekerja, semua tu kita boleh bayangkan lah dia tu fi'il. Dan dia punya petanda dia pun ada juga, nanti kita tengok. Selain daripada isim dan fa'il tu semuanya masuk dalam haraf. Maknanya benda yang selain daripada fi'il dan juga isim, haraf. Haraf ni dia macam
terjemah kat sini sebagai kata sendi lah, kita kata. Kata sendi. Kata penghubung, kan, min ila daripada ke mana, kepada, lagi apa, atas, di bawah, kan. Semua tu boleh masuk sebagai haraf lah. Tak ada sorgo. Ananda sorgo lagi tak ada ni. Nauzubillah lah. Okey. Musim-musim ni dia. Okey, jadi kemudian kita tengok sini. Jadi cuba kita tengok untuk hari ni, kita tengok dululah. Berkenalan dengan isim dulu. Jadi bagi yang sahabat-sahabat yang tahu dah, anggap sebagai ulang kaji. Lepas tu bukan saja ulang kaji untuk kita. Kita lepas ni kita nak ajar anak cucu kita, kan. Generasi lepas ni kita nak, kalau boleh kita nak pastikan anak cucu kita dulu, biar dia orang faham bacaan dalam solat, kan. Dan ke arah dia pun mudah. Bila kita dedahkan mereka dengan bahasa Arab Al-Quran ni, percayalah. Bila dia masuk nak ambil apa, UPKK ke, kan, belajar lepas ni, kalau dia ambil SPM ke, ataupun ada subjek bahasa Arab komunikasi ke, kalau dia didedahkan dengan bahasa Arab Al-Quran ni dulu, kan, percayalah, maknanya dia akan rasa sangat mudah Al-Quran. Sangat mudah bahasa Arab. Tapi kalau dia tak terdedah dengan yang ni dulu, banyak yang komen bahasa Arab tu payah, susah. Sebab terlalu banyak, kan, dia punya dia punya bertimbun-timbun tu, yang kita tak boleh nak apply, kita tak boleh nak praktis. Dia ilmu tu macam bertimbun-timbun, tapi sebab bila kita tak guna untuk bercakap, dia akan jadi beban lah. Sebab tambah pula, kan, nak ingat ilmu apa dia pula, kan. Isim apa dipanggil, isim jumlah ismiyah lah, jumlah fi'liyah lah, isim fa'il lah, macam-macam benda tu dia bertumpuk tanpa kita guna dalam kehidupan kita. Tu kita jadi rasa susah tu, kan. Tapi bahasa Arab Al-Quran ni, kita belajar sikit terus kita apply dalam Al-Quran. Jadi dia tak bertumpuk-tumpuk ilmu yang kita dapat tu. Dapat sikit terus apply dalam Al-Quran. Okey, kita tahu ni isim. Ni kita boleh extract lah dalam ayat Quran ni, mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu haraf. Baca sikit terus boleh apply. Jadi kita tak rasa beban lah, kan. Jadi sebab tu maknanya memang kita kena pastikanlah anak cucu kita ni terdedah dengan bahasa Arab Al-Quran dulu sebelum mereka terdedah dengan bahasa Arab komunikasi, kan. Rata-ratanya boleh kata dia komen macam tu. Macam saya sendiri pun mengalami macam tu. Macam adik sendiri pun ada itu, dia belajar masa form 3 ke apa, kan, bahasa Arab. Kita bagi dia ni buku harfiah ni, boleh skor A dia, kan. Sebab kita tak akan rasa susah. Sebab kita praktis dia penting. Macam contoh kita kata kita belajar isim lah, kita kata isim ini lah. Okey. So dia untuk isim tadi, sebab kita nak kelaskan setiap perkataan yang kita jumpa ni, usalli ni kita dah tahu. Dia ni isim ke fi'il ke haraf. Fardha ni isim ke fi'il ke haraf. As-subhi ni isim ke fi'il ke haraf. Sangat penting supaya kita mudah bagi makna. Jadi bermula daripada ayat pertama ni kita dah boleh apply kat ilmu yang kita belajar, kan. Saya rasa masa dengan Ustaz Fidah itu dia ada terangkan mengenai tanda-tanda isim ni, kan. Kita ulang kaji. Okey. Tanda isim yang pertama ialah ada alif lam di awal kalimah. Di pangkal kalimah ataupun awal kalimah ada alif lam, kan. Contoh dia bagi kat sini al-masjidu. Jelas, kan? Sini jelas ada alif lam. So boleh fahamlah maknanya semua perkataan yang ada alif lam dia adalah isim. Macam kalau kita tengok dalam contoh yang ni, mana yang ada alif lam? Kalimah apa dia ada alif lam? Boleh respon tak sikit? Ada orang ke ni? Takut cakap seorang-seorang je. Okey, dalam usolli ni, dalam kita niat dalam solat ni, yang mana satu yang ada alif lam? Kalimah dia. Subhi. As-subhi. As-subhi. So yang ni adalah isim, kan. Lagi? Ada lagi tak? Rakaatain. Rakaatain
Raka'atain ni tak ada alif lam. Kat depan. Kau tengok mana? Kat depan. Tengok kat ujung. Tak ada alif lam kan? Dia ni ada alif lam. Yang lillah ni. Sebab lillah ni sebenarnya dia ada dua perkataan kat sini. Satunya li campur dengan Allah. Jadi Allah tu alif lam lam ha tu alif lam tu tu yang adalah merupakan tanda isim lah sebab dia bermula dengan alif lam. Allah tu kan? Jadi Allah. So cuba kita tengok yang ni banyak sikit. Tengok yang ni ada tak alif lam? Usalli fardhas zuhri. Alif lam dia ayat apa? Bukan ayat, perkataan. Allah juga. Allah juga lagi. Az-Zuhri. Az-Zuhri, betul. Arba'ah bukan kan? Sebab ni bukan alif lam, ni alif roh. Kan? Dia nak alif lam je. Okey, ni pun sama. Al-Asri. Okey, sekejap. Bising pula. Okey. Al-Asri, Al-Maghribi. Okey, cuba tengok. Kita explore sikit supaya nak kemaskan yang pertama tu. Ni arba'ah kan? Al-Isya'i. Ni Allah tu samalah Allah jadi As-Subhi. Kalau kita tengok dalam ni banyaklah alhamdu kan? Alhamdu as-samawati allazi al-ardi tu kan? Maknanya tahu satu tu boleh terus apply. Tu yang jadi mudah tu. So kita tengok tanda yang kedua pula. Okey, tanda yang kedua nak tahu maksudnya kita dah kena pasti ni isim. Bila isim ni memang kita kena tahu je lah makna dia. Kita kena terjemah lah makna tu. Sebab dia tak perlu lagi kita nak, kalau fi'il dia lain sikit. Kalau isim kan Nabi Adam diajar nama-nama. Allah ajarkan nama kan. Diajarkan nama-nama. Semualah nama-nama benda-benda yang ada kat dunia ni. Pokok dia apa, binatang dia apa, nama kucing apa semua benda tu kan. Jadi kita kena hafal je lah makna dia. Kalau dia tu isim kan. Okey, yang kedua tanda dia ialah tanwin di hujung. Tadi di awal. Sekarang tanwin di hujung dia. Kan? Tanwin ni baris dua. Sama ada baris dua atas, baris dua bawah ataupun baris dua hadapan. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh kat sini madrasatun kan, madrasatun maknanya tanwin di hujung, ada baris dua di hujung. Jadi kalau kita tengok madrasatun ni adalah isim kan. So dalam bahasa Arab ni kalau dia ada alif lam dia tak boleh ada tanwin. Dia dua ni, satu dengan dua ni dia panggil dia balah dua ni, dia bergaduh. Dia tak boleh duduk serumah. Kalau satu perkataan tu ada alif lam, dia mesti belakang dia jadi tak ada tanwin. Jadi al-masjidu. Tapi kalau perkataan yang tak ada alif lam, dia mesti ada tanwin kat hujung tu. Madrasatun. So kita tak pernah akan jumpa perkataan yang ada dua-dua. Al-masjidun. No. Kalau ada alif lam, al-masjidu. Kalau tak ada alif lam, masjidun. Macam madrasatun ni. Di sini madrasatun. Kalau kita tak ada tanwin, dia akan ada. Muncullah al-madrasatu. Jadi dia bergaduh dia tu. Dia takkan ada duduk serumah lah. Kan? So tanda yang kedua ialah tanwin. Jadi dalam sini ni ada tak ada tanwin tak ni? Usalli fardha ni ada tak tanwin? Cuba respon sikit. Apa dia? Tanwin? Perkataan apa dia tanwin? Ada ke tak ada? Boleh respon tak sahabat-sahabat? Perkataan apa yang dalam ni ada tanwin? Usalli fardhas subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala. Kata apa? Adaan. Adaan. Kan belakang ni ada tanwin ni kan. Jadi dia adalah isim. Tadi so kita dah jumpa dua dah dalam sini ada isim. Adalah isim. Ada as-subhi, lepas tu ada adaan.
Lepas tu tengok yang kedua. Ada tak yang usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin? Jumpa kan? Arba'a raka'atin. Yang ni adalah isim juga sebab dia ada tanwin kat hujung. Selain daripada adaan tadilah. Okey. Yang ni sama je. Raka'atin juga. Maghribi pun sama, raka'atin. Adaan sama. Tu contoh. Nanti kalau kita tengok explore lagi, kita boleh faham. Tu dah faham tu? Maksudnya di hujung dia. Kalau tadi di awal. Okey. Kemudian kita tengok sikit tanda yang ketiga. Baris bawah di hujung dia. Jadi baris bawah dia di hujung. Al-muallimi. Contoh kat sini kan. So al-muallimi. Dia tak boleh al-muallimin. Sebab dia ada alif lam. Dia bergaduh dua tu. Dia tak boleh duduk serumoh. Semua dah faham kan. Jadi kalau kita tengok dalam ni, dalam contoh ni, ada tak yang baris bawah? Subhi, as-subhi. As-subhi. Kalau yang usalli ni dia macam dia payah sikit sebab dia ada ya ni susah sikit sebab dia huruf illah ni dia tak dapat dipastikanlah baris dia tu kan. So kita ambil yang jelas dulu, yang mudah-mudah dulu. As-subhi lillahi ni. Allahi lillahi kan. Allahi ta'ala tak ada baris sini. Sepatutnya ada. Lagi apa dia lagi? Kalau sini Az-Zuhri baris bawah kan. Jadi Az-Zuhri ni dia ada dua lah. Ada satu ada alif lam. Lepas tu satu lagi tanda dia baris bawah. Macam juga raka'atin. Satu dia tanda dia sebagai isim adalah tanwin. Satu lagi dia baris bawah. Jadi dia ada dua tanda lah. Kalau dalam exam tu dia tanya apakah tanda-tanda isim bagi perkataan raka'atin ni. So kita kena jawab dua-dua. Satunya dia bertanwin di hujung. Satu lagi dia berbaris bawah. Macam tu. Okey boleh ya. So berbaris bawah. Jadi rasanya untuk setakat tu kita dua tu dulu. Tiga tu dulu. Kan? Berbaris bawah. Mudhaf ni nanti kemudian kita cuba hafal-hafal dulu. Okay? Jadi usalli. Ni senang ya ni sebab dia bahasa Melayu pun raka'atain ni 2 rakaat. Adaan tu mungkin kita baru jumpa kan, tapi sebab benda niat kita dah tahu dah. Jadi adaan kita boleh guess kan, kita boleh teka. Adaan ni tunai. Lillah ni dia sebenarnya 2 perkataan. Li tu bagi, Allah tu Allah, Ta'ala tu yang maha tinggi. Dia nama Allah kan. Jadi kita memang dah tahu dah semua tu. So begitu juga yang ni zuhuri ni, zuhur ni dia zuhur. Yang beza dia arba'ah. Jadi kalau kita nak pilih ni pandai dia ni. Wahid 1. Isnani 2. 3 salasa. Salasa ni solat maghrib. Yang ni arba'ah. Arba'ah 4. Kan? Jadi arba'ah raka'atin. Raka'at juga. Adaan sama lillah. Jadi ini sama. Semua usalli pun sama. Al-asri beza. Maghrib salasa. Ni yang beza sikit. Salasa 3. Okay? Jadi wahid, isnani, salasa, arba'ah. Dah 4 nombor dah kita boleh hafal. Okay? Jadi campur semua tu. So kita dapatlah dia punya ni. New vocab kita ni sebenarnya. Dah sampai situ saja. Dah 13 vocab. Kan? So boleh okey, cuba kita teka-teka sikit. Usalli. Apa sini? Usalli. Aku solat. Aku solat. Fardhu. Fardu. Okey, ni kalau kita nak teka anak cucu kita ni boleh ni. Memang macam ni kita teka-teki. Okay? Lama-lama dia memang seronok. Mula-mula ni senang lagi kan. Lepas ni mungkin mencabar sikit. Okay, raka'ataini. Bukan raka'ataini. Raka'ataini. Jadi apa rakaat ni? 2 rakaat. 2 rakaat. Adaan? Adaan. Apa adaan tadi? Adaan ke apa? Tunai. Kalau nak tunai apa dia? Qada. Qadaan kan. Tu
qada semaya subuh dinosaur. Kena qada. Okey. Lillah ada dua perkataan. Satunya li tu maksud dia apa li? Bagi. Bagi ataupun kalau ni kerana lah, kerana Allah. Kerana. Tapi biasanya li ni sebenarnya bagi. Mana kita solat ni bagi Allah, untuk Allah. Kan? Ta'ala Maha tinggi. Maha tinggi. Zuhur ni tahulah. Arba'ah apa arba'ah? 4. Empat. Kalau untuk rakaatin, cuba perhatikan. Dia kalau satu rakaatun satu. Kalau dua rakaataini dua. Kalau jamak, dia jamak ni rakaatin. Jadi jamak bagi ni, bagi rakaat ni rakaat, asal dia tun lah, rakaatun kan. Jadi bila kita belajar nahwu sorah kan, baru kita rasa macam terjawab. Kenapa bahasa Arab ni ada baris bawah, ada baris atas, ni baris bawah kan, ada baris depan. Okay. Sebenarnya itu dia dalam ilmu nahwu tu. Ujung-ujung ni dipanggil ilmu nahwu. Dia panggil i'rab. Kalau bahasa Arab dia i'rab, maksudnya dia ada beza antara baris-baris ni. Okay. Nanti kita belajar yang tu. Okey. Jadi sini rakaatin ni dipanggil jamak. So kita dah belajar tadi mufrad satu. Dua dipanggil apa? Ingat lagi tadi? Kalau dua dipanggil apa? Rakaataini. Tak, maksudnya kalau mufrad satu tu mufrad. Kalau dua dipanggil apa dalam bahasa Arab? Musanna. Musanna. Okey. Kalau tiga ke atas dipanggil apa? Jamak. Jamak. Pandai tu. Maknanya ni salah satu daripada jamak ni, rakaatin. Rakaatin. Jadi rakaat lah. 4 rakaat sepatutnya. Kalau ikut bahasa kita dah. Bahasa kita ni mudah. Dia kalau banyak ke tambah je. Kalau meja jadi meja. Kerusi. Tak payah nak susah gapo kan. Tambah bilangan je. Beza dengan bahasa Inggeris dia lain sikit, payah sikit. Kalau bahasa Arab sebab dia detail. Dia supaya lebih faham kan. Jadi mudah Allah nak sampaikan mesej tu. Sebab tu dia macam unik sikit. Okey, Al-Asri tahu. Okey, salasa. Salasa 3. Salasa 3. Kan, salasa 3. So ini kita boleh dah bilang. Wahid kalau kita ni solat tapi kita sebut, bila kita sebut rakaatin tu satu je lah selalu kan. Macam kita kata kitabun lah. Kitabun tu tak payah sebut wahid kitabun. Kitabun tu satu je kita tahu dah kan. Jadi kalau kita bilang je wahid, isnani 2, salasa 3. Rakaat ni kalau semayang witir 1 tu rakaatan ke rakaatun? Usalli fardhu Sunatan witri rakaatan ke rakaatun? Witri. Jadi kalau situ macam kalau kita tengok sini dia usalli fardhu subhi ni sebab apa baris bawah, sebab dia kalau kita belajar nanti kita belajar mudhaf ni dia baris bawah kan. Jadi dia ada sebab dia lah baris-baris tu. Kalau sini raka'ataini 2. Kalau yang ni raka'atin kan. Jadi kalau yang tu raka'atan lah, raka'atan kan. Raka'atan satu rakaat. Ni dia sebab dia ada sebab dia lah jatuh baris ni kan. Kalau raka'ataini pun dia asal dia raka'atani. Dia baris ta tu alif, rakaatani. Kalau dia ada sebab-sebab baru dia jadi berubah. Jadi daripada rakaatani tani jadi rakaataini. Okey, boleh So kita dah 13 wakat untuk niat saja. Niat saja. Ni ada lagi ni ke apa ni? Usalli fardhu isya arba'ah juga kan? Isya arba'ah dan dia okey, dia ada satu lagi imaman. Kalau kita isyak ni isyak lah. Imaman tu maksud apa? Kalau kita menjadi imam. So kalau kita nak jadi imam kena niat imaman lah. Kalau kita menurut imam
Dia Makmum. makmuman menurut imam. Kan? Jadi kalau kita niat ni kod Melayu pun tak apa, tak payah lafaz kod Arab tu pun tak apa. Sebenarnya tu nak membantu kita je sebab niat ni dalam hati kan. Jadi kalau kita mengikut imam tu kita niat. Bising tu ada. Kita ada sikit lagi ni dan tengok yang kalau boleh nak habis. Imaman tu PL lah dia. Tak, ni kan kita belajar tanwin. Tanwin di hujung ni apa dia? Isim ke apa? Isim. Nama buah dia kan. Imaman dia tanwin hujung lah ni. Cuma kalau dia kan kalau baris atas dia kena ada alif kat belakang tu. Kan? Kalau dia ni baris dhammah, imamun tak adalah alif. Kalau untuk penulisan yang ada tanwin baris atas dia ada alif kat belakang. Jadi imaman ni sebenarnya tanwin lah ni. Macam makmuman ni pun tanwin. So ni adalah isim, al-isyak pun isim, imaman pun isim, makmuman pun isim. Jadi kalau orang tanya sebab apa isim? Kita boleh beritahu. Al-isyak ni sebab apa dia isim? Sebab ada dua tanda sini. Apa dia? Yang pertama ada Alif lam. awal, yang kedua Baris bawah. dia baris Bawah bawah. di hujung. Betul. Di hujung. Kalau imaman ni apa dia tanda dia? Tanwin. Tanwin di hujung. Okey? Makmuman apa baris dia? Apa tanda dia? Tanwin di hujung. Tanwin di hujung. Jadi maksudnya kita kena tahu dalil-dalil dia tu. Maksudnya kita boleh terus mengenal pasti ni isim. Kan? Jadi penting untuk kita tahu isim ke fi'il ke sebenarnya untuk kita memudahkan bagi makna. Nanti kita akan belajar lepas-lepas ni kita akan nampak padahallah kita kena pasti ni. Setiap satu ni kena pasti fi'il ke isim. Kan? Jadi untuk contoh yang ni fardha ni usalli fardha kita tak tahu lagi hak ni kan. Yang kita tahu as-subhi. Lepas tu raka'ataini ni kalau dua-dua ni memang isim jugalah sebenarnya kan. Imaman ni pun adalah isim sebab dia tanwin. Lillahi ni pun Allah ni isim lah. Kan? Li tu haraf. Nanti kalau kita belajar kemudian. Ta'ala ni macam tak ada nampak tanda dia kan. Nanti kita Ni jadi ke apa? Salah tu. ya? Apa tu? Gangguan ke? Okey. Jadi rasanya dah habis dah. Kita dah masuk 16 waqiat dah hari ni. Masya Allah 16 waqiat. Tak semena-mena kan. Nanti minggu depan kita boleh terus masuk kepada doa iftitah. Doa iftitah saja ni kalau kita boleh habiskan dia kalau kita tengok dah doa iftitah ni. Banyak doa iftitah ni sampai 40. Ni doa iftitah lagi. Okey, sampai berapa waqiat dia? 51. Dah banyak dah 51. Kita semua baca Al-Quran 143. So dia dah merangkumi doa iftitah saja ni dah 1/3 daripada waqiat yang kita nak belajar. Kan? Sebab dia kan lepas ni dia akan bulan-bulan yang sama. Sebab tu kalau kita tengok sini saya buat memang ni saya buat ni. Maknanya kalau yang orange ni yang new waqiat. Kalau yang putih ni maksudnya yang waqiat yang kita dah tahu dah. So kalau kita tengok yang ni putih, patutnya kita dah tahu dah makna dia. Tapi kalau kita lupa, kita kena istighfar lah. Maksudnya kita sepatutnya dah ingat dah ni. Kan? Tapi kita dilupakan. Jadi kita ulang lagi dan lagi. Sebab kita pun belajar online kan. Tak boleh nak buat to be sangat lah. Kalau tidak kita boleh buat to be sikit ni. Buat aktiviti sikit. Supaya kita mudah menajamkan akal kita. InsyaAllah. So setakat tu bolehkah sahabat-sahabat semua ada nak tanya apa-apa? InsyaAllah. Macam mana cara untuk nak hafal? Cara nak hafal tak ada cara lain. Dia kena ulang lagi ulang je. Okay, kalau kita tahu Ta'ala yang maha tinggi, Ta'ala yang maha tinggi, Ta'ala yang maha tinggi, Ta'ala yang maha tinggi. Memang 10 kali. Ataupun macam ni. Sahabat-sahabat macam saya kalau sekolah fizikal, saya tempat saya ni saya buat macam ni. Kita buat dalam satu kita tak share dulu. Kita buat kertas, ambil satu kertas kan. Di atas kertas tu kita foto-foto. Jadi kita lipat-lipat jadi 18.
18 ke 16. Kertas A4 tu kan. Kita potong kecil-kecil. Lepas tu kita tulis balik. Nak suruh mudah hafal kan. Memang kita kena tulis balik. Maknanya usalli kita tulis atas kertas. Dia punya dengan makna sekali lah. Usalli. Lepas tu apa tu? Farda, fardu. Depan tu kita tulis dia punya apa? Dia punya Arab dia. Belakang kita tulis makna. Kan? Ta'ala. Depan tu kita tulis Ta'ala. Belakang tu kita tulis yang Maha tinggi. Lepas tu kita potong-potong dia. Lepas tu kita buat teka-teka ke kita. Kan? Ni memang saya belajar ni daripada internet yang bukan budak-budak saja, orang tua pun. Kan? Jadi kita akan hafal-hafal. Banyak kali hafal tadi kan. Macam kita kata. Bila kita mana kita hafal. Seli, kita kata aku solat. Kita boleh makna dia. Betul. Akan perlu. Macam akak ni. Tapi dia nak jangkau semua. Akak nak. Orang tengok dia dah mampu dah. Kalau tak jauh. Apa tu? Apa tu lagi buat macam ni? Okey. Jadi yang kita boleh tahu kita letak sebelah kanan. Macam fardu kita tahu. Adaan tak tahulah sebelah kiri. Kan? Ta'ala tak tahu dia sebelah kiri. Jadi dah banyak dah sebelah kanan tu yang kita tahu dah. So sebelah kiri ni hak mana kita tak ingat. So kita tubih lagi lah. Adaan tunai. Ta'ala yang maha tinggi. Kan? Apa lagi kita tak ingat? Salah tiga. Nanti kita tubih lagi yang tu. Dre lagi. Hafal-hafal lagi. Lepas tu kita tengok balik. Adaan tunai. Letak sebelah kanan. Lama-lama semua duduk sebelah kanan. Kan? Jadi maksudnya kita dah tahu dah semua makna dia. Jadi itu salah satu cara dan memang menulis lah sebenarnya. Kalau kita tu yang kita dapat walaupun nota, kita salin balik. Salin balik. Menulis tu membantu kita merakamkan makna tu dalam pemikiran kita. Macam tu. Bolehkah sahabat-sahabat semua? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi maknanya ni hak senang je. Mungkin kita ada 1-2 je lah. Macam Ta'ala, maha tinggi, adaan tunai. Gitu je lah. Kita tak berapa nak ingat dari segi makna dia lah. Kan, exactly. Tapi rasanya boleh je. Maknanya kita be prepared untuk yang mungkin lepas ni lebih mencabar lagi. Jadi kita kena prepare dengan tadilah. Cuba berusaha untuk tulis-tulis gitu. Okay. Jadi ada lagi kan nak tanya apa-apa? Boleh kan? InsyaAllah dah. Jadi kalau tak ada apa-apa, so kita tangguh dulu. Assalamualaikum ni. Ya. Macam mana? Adakah sibuk sih kalau kita buat macam Umi kata sarankan kita buat kad ke atau kertas A4 kecil-kecil, depan letak Arab, belakang letak makna dia. Adakah kalau kita buat besarkan sikit lipat 2 boleh kita letak isim ke atau apa fi'il macam mana? Mak apa tu? Mak, kalau boleh kita buat tu dulu. Lepas ni bila kita belajar isim ke apa nanti, rasanya dia macam dia penting sebab kita tahu makna. Bila kita tahu makna, ya isim ke apa tu kita rasanya dia akan kemudian lah. Kita akan boleh tahulah. Boleh juga bila kita dah buat kad tu kan, kita dah boleh reti dah. Macam kita boleh buat juga. Maksudnya ni isim, ni fi'il, ni apa. Maksudnya macam kita boleh pelbagaikan. Kan? Maksudnya kita bagi 3 kotak lah pula. Mana isim, mana fi'il. Mula-mula kita makna dulu. Maknanya aktiviti yang sama bolehlah kita guna untuk demikian. InsyaAllah.